Salim Abdul Rahman. Nama kau tu dah kena petik. Pembekal ayam, nasi ayam kepada Non. Siapa yang petik? Tu perempuan yang kena tahan dengan SPRM tu. Dia lah yang petik nama kau. Memanglah kau kata kau tak tahu. Tak ada kena dengan Albert. Sebab rakaman video tu perempuan tu bagi tahu dia petik nama kau. Kau tunggu rakaman video tu keluar. Mangkuk punya Salim. So, bukanlah semua orang nama Salim. Tapi inilah Parpu Salim. Dua-dua tu. Parpu Salim. Bodoh. Sama. Belakang kasi taruh. Apa saya? Apa benda tak habis-habis lagi ni? Nama kamu pun saya tak sebut. Ni Salim kepala butung kau. Kimak betul. Aku relax. Jangan bagi aku main gila. Sial betul lah kau. Apa kena mengena dengan Ustaz Sofian? Aku Mahathir ni semua. Malah butuh bapak engkau betul. Sial betul lah kau ni. Kau jangan bagi aku buat gila, aku cakap. Nanti aku langgar sampai ke rumah kau ni. Aku tidak ada kena-mengena dengan Ustaz Sofian pasal Mahathir. Wallahi. Aku bukan dayus cari maklumat palsu. Salim. Engkau sebut wallahi. Macam mana orang nak percaya dengan kau? Kalau cerita pasal parti politik pun, engkau wallahi kau nak potong konten kau. Betul tak? Salim Abdul Rahman, yang dia bersumpah nak potong konten tu, takkanlah aku nak tunjuk, korang takkan tak ingat. Wallahi juga nak potong konten ni. Lepas tu yang ni kau wallahi pula. Alah Salim. Aku dah sabar banyak, aku dah sabar. Yes! Aku malas aku bercakap. Jangan aku cari kau sampai dapat lah. Aku dah kata aku tak nak ganggu kau, Aku nak buat kerja untuk orang miskin. Babi dajar. Kau jangan cari masalah dengan aku. Sial betul kau ni. Semua maklumat palsu kau cakap. Aku duduk di Sungai Buloh kena tangkap. Kepala laki ti bapak kau. Mak kau punya puki lah kau ni. Dajar betul babi. Lim, kalau tak betul cerita yang kau jumpa dengan Anwar Ibrahim dalam Sungai Buloh, kau pergi buat report polis lah. Sebab sebelum ni pun, kau bagi tahu, kau bukan hisap dadah kau kata. Tapi kau tak nafi kau masuk. Takkanlah semua benda nak cerita, Salim. Kau nak kena aku keluarkan ke satu-satu ni? Bagi tahu. Kau tak bagi tahu macam mana boleh kenal dengan Non ni? Sama-sama MCKK. Kau mana pandai membaca, kau buta huruf. Kalau kau kata sama-sama kenal dengan Non waktu MCKK, kau tak sekolah, kau buta huruf. Takkan kau MCKK kau buta huruf. So macam mana kau baik dengan Non ni? Kau rapat dengan Non ni sampai boleh jadi best friend. Bestie. Bagi tahulah. Kalau Sali ni fitnah, berita palsu, cerita palsu. Mana ada Sungai Buloh? Okey. So, kau baik dengan Non, punca daripada mana? Bagi tahulah. Kita mesti ada punca. Betul tak? Macam saya baik dengan Ijat. Macam mana boleh punca baik dengan Ijat? Sebab perjuangan. Suruh pergi spray tulisan Cina masa tu dekat Selangor tu. Itu punca dia. Seorang lagi. Macam Amal. Pasal apa? Pasal penyatuan Melayu. Macam Cak tu seorang tu, member tu. Pasal apa? Pasal pergi mancing. Mesti ada permulaan macam mana kita boleh baik dengan dia. Betul tak? Betul tak betul? Mesti ada permulaan. Takkan tiba-tiba terus jadi rapat. Tak mungkin lah. Melainkan yang tadi tu lah, yang dekat kelab gay tu. Kat kelab gay tu tak kenal pun. Tahu-tahu dalam tu dia toron lah. Mesti bagi tahu lah Salim. Kalau kau kata, dia ni fitnah. Mana ada saya masuk Sungai Buloh. Okey. Macam mana kau boleh rapat dengan Non? Rapat dengan Non. Bagi tahulah. Betul tak? Kita semua nakkan kebenaran. Nak kata kau sekolah, kau tak sekolah. Nak kata kau masuk U, kau tak masuk U. So, apa punca daripada mana? Okeylah. Kalau kata supply nasi ayam. Takkan tiba-tiba terus supply nasi ayam. Takkan Non ni bagi tahu kat kau, bro, aku nak nasi ayam. Lim, aku nak nasi ayam. Takkan macam. Mestilah ada punca tu kat mana?
Kat mana dia punca dia, Lim? Sebab engkau suka hisap. Anwar suka engkau pasal engkau suka hisap, Salim. Betul tak betul, Salim? Engkau, lepas ni aku nak kau kau keluar hospital ni, aku nak kau buat video kau jawab. Kau keluar hospital ni, kau buat video, kau bagi tahu macam mana kau boleh kenal dengan Non ni. Aku cabar kau, Salim. Kau tak boleh nak gempak-gempak. Sekarang ni, kau cuit aku. Sekarang ni, kau bagi tahu macam mana kau kenal Non ni. Daripada mana punca dia. Kau setuju? Kita tengok. Dia berani tak berani nak cerita. Kalau dia tak cerita, guys, betul lah berjaga Sungai Buloh. Sambung balik. Kau cakap, aku duduk di Sungai Buloh, kena tangkap. Kepala laki ti bapak kau. Mak kau punya puki lah kau ni. Dajar betul, babi. Hei, kau tunggulah kau. Kau tunggu. Pergi report. Seberapa banyak kau nak report? Orang tengok kau pun orang gila lah. Polis tengok kau pun orang gila lah, Dajjal. Tak habis-habis kau nak kacau aku lagi. Aku tak sebut dan aku tak kacau. Aku buat kerja orang miskin. Kau jangan aku jumpa kau lah, aku cakap. Jangan. Kau belum tahu aku main gila macam mana. Belum tahu lagi, baru siar kau. Pukimak kau. Lim, aku banyak juga aku jumpa orang gila, Lim. Tapi aku tak pernah jumpa lagi orang gila main buntut.